Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar, dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih, sebab selamanya. Good luck untuk semua calon SPM 2026. Pak Mak Ari tu buat molek subjek apa harapan Okey, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pelajar tingkatan 4 yang saya banggakan, hari ini menandakan satu langkah penting dalam perjalanan anda sebagai seorang pelajar. Tingkatan 4 bukan sekadar permulaan kepada tahun baru, tetapi ianya adalah titik permulaan kepada perjalanan yang besar yang akan membawa anda ke peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, iaitu sebuah penentu hala tuju masa hadapan. Anak-anak tingkatan 4, percayalah, anda semua mempunyai potensi yang besar. Tahun ini dan tahun hadapan adalah peluang untuk anda membina masa depan sendiri. Kami, para guru, akan membimbing, namun kejayaan adalah milik mereka yang berusaha tanpa jemu. Semoga anda semua terus melangkah dengan yakin, berdisiplin dan berani. Jadikan SPM nanti sebagai bukti kepada dunia bahawa anda adalah generasi yang berwawasan dan mampu mencipta kecemerlangan. Selamat maju jaya, teruskan belajar dan jadilah bintang yang bersinar untuk diri sendiri, keluarga dan sekolah. Selamat maju jaya. Okay, so to all Form 4 students, welcome to Form 5. Okay, and prepare yourself for SPM 2026. And for English especially, let's hope that we all will get A solid, A minus, A solid, A plus. Okay, don't play. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar tepat, insya-Allah tarikh akan melangkah ke terima. Awak sejarah bahawa tarikh satu tahun yang besar bagi awak, itu awak ke ada proses yang besar untuk proses SPM lah. Jadi saya harap awak semua daripada tahun ini lagi pastikannya harus belajar rajin-rajin dengan kapal waktu itu dan sebagainya, supaya awak jadi pemenang lah dari SPM pada tahun insya-Allah. Semoga berjaya. Taufiq wal najah. Kepada semua batch proses 9 Al-Faruq, saya doakan semoga berjaya dalam SPM tahun depan dan buat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak bakal calon SPM 2026, jadi saya ingin mengucapkan buatlah yang terbaik, bukan untuk orang lain tapi untuk masa depan kamu. Selamat maju jaya, semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita semua. Amin.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ni jamuan dekat tempat ni? Ya. Okey, makanlah udang dan buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk batch berapa ni? Al-Faruq batch yang boleh membezakan antara hak dengan batil. InsyaAllah, moga kalian semua diberkati dan untuk tarikh bersiap sedia daripada awal dari segala aspek. Okey, itu saja insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun hadapan. Okey, semoga anda semua membuat persiapan dan mengatur strategi daripada sekarang ini. Okey, yakinlah bahawa usaha yang bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang membanggakan. Ustazah juga sentiasa mendoakan kejayaan anda semua. Semoga anda berjaya cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Umi, nak minta Umi bagi satu untuk jamu apa-apa. Jamu apa-apa? Bila jamu apa-apa? Hari Ahad ni. Hari Ahad ni. Okey. Ucapan daripada Umi. Okey, pertama sekali tahniah kepada tingkatan FOFO 2025 yang bakal menjadi kakak-kakak SPM 2026. Yang kedua, sempena jamuan akhir tahun. Sempena jamuan akhir tahun, Umi ucapkan semoga meriah ceria. Semoga meriah ceria dengan satu dekorasi yang indah, bertemakan apa tema? Apa kita punya tema? Biru dan putih. Dah. Bukan Frozen. Okey, biru atau putih? Putih atau biru? Biru putih atau putih biru? Okey. Dengan ucapan semoga majlis berjalan lancar dengan menu-menu yang sedap-sedap, dengan dekorasi yang awesome, dan dengan pakaian bertema yang wow. Okey, semoga anak dan calon SPM 2026 juga akan ulang kaji dan menjadi kakak-kakak yang akan memberi benchmark untuk SPM 2026 yang akan datang. Tahniah, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.